Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, malam tadi kita tak sempat berbincang mengenai permulaan surah Al-Imran pasal kita habiskan surah Al-Baqarah. Malam ini tuan imam kita dah baca hampir habis surah Al-Imran, tinggal sikit lagi nak habis surah Al-Imran. Maka saya kena gabung jugalah yang secara kasar yang malam tadi dengan yang malam ni, cerita habis semua sekali surah Al-Imran. InsyaAllah malam besok Ustaz Hasan akan sambung bahagian terakhir surah Al-Imran, bab infak tu, akhir bab infak. Tuan imam kita baca tadi surah cerita mengenai dakwa risalah. Sebelum tu, sebagaimana kita sedia maklum, surah Al-Imran ialah surah mengenai golongan Nasara. Berbeza dengan surah Al-Baqarah mengenai Yahudi. Allah membongkarkan perangai orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah, perangai orang Nasara, ulama-ulama Nasara dalam surah Al-Imran, supaya sifat-sifat mereka ditolak oleh masyarakat Arab. Ataupun kita pembaca Al-Quran menolak sifat-sifat Yahudi dan sifat-sifat Nasara tersebut yang akan Allah ceritakan dalam surah Al-Imran. Dia secara kasarnya dia ada 3 dakwa. 2 dakwa asas, iaitu tauhid dan risalah. Lepas tu dia ada kesamaran, jihad dan infak. Malam tadi dakwa yang pertama ialah mengenai tauhid. Bagaimana golongan Nasara daripada negara Najran, dia dengar ada Nabi baru di Madinah, maka dia pun mendengar cerita Nabi baru ini telah buat ajaran baru, mengatakan orang Nasara ini di pihak yang salah. Mereka mengatakan Nabi baru itu mengatakan, bagi pandangan dia bagi mengatakan hanya Allah sahaja ilah, tiada ilah-ilah yang lain, hanya ilah Allah saja. Mereka mengatakan mana boleh. Bagi Nasara kita ada ilah, yakni Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Mak. Maka dia bawa gerombolan daripada Najran pergi ke Madinah, dia berbahas dengan Nabi. Maka Allah jawab persoalan mereka dalam 82 ayat pertama. Ayat 1 hingga ayat 82 cerita bab tu je. Maka mereka mengatakan mana mungkin tidak ada apa tu Tuhan Anak, Tuhan Mak. Mereka ceritalah. Maka Allah pun turun ayat kisah bagaimana kisah mak kepada Maryam. Mereka mengatakan maknya Maryam itu berdoa kalau dapat anak lelaki dia wakafkan anak dia sebab di masjid. Tunggu dapat anak perempuan. Maka ini terbukti maknya Maryam pun bukannya boleh berurus takbir. Hanya Allah saja yang boleh berurus takbir. Dia nak lelaki tapi Allah bagi anak perempuan. Begitu juga dengan Maryam. Begitu juga dengan Maryam, begitu juga dengan Nabi Zakaria, begitu juga dengan Nabi Isa. Maka ayat 30, 31 hingga 36 tu cerita bab ni je. Bab mak Maryam, bab Nabi Zakaria, bab Nabi Isa. Cerita dia Allah ceritakan, aku saja yang urus takbirkan semua sekali. Mereka ni walau wali ke nabi ke tidak ada apa-apa kecuali pemberian aku saja, keramat aku bagi, mujizat aku bagi. Mereka hanya melaksanakan saja. Maka itu bahagian pertama surah Al-Imran. Maka bila selesai Nabi baca 80 ayat kepada orang Nasara, mereka ragu-ragu. Bila nak ragu-ragu, Allah keluar ayat. Allah keluar ayat supaya wahai Muhammad ajak mereka bermubahalah. Apa dia mubahalah? Supah lanak. Dalam ayat 3, dalam ayat 60 kan 61 yang kau baca semalam, dia kata panggil semua anak-anak kamu, panggil semua keluarga kamu, panggil semua isteri kamu.
Kamu pun wahai Muhammad, panggil semua keluarga kamu, panggil semua kerabat-kerabat kamu, kita duduk di satu padang, berdoa dengan Allah. Wahai Allah, turunkan lanak sekiranya pegangan salah satu daripada kami menyeleweng. Maka orang Nasara dengan sumpah lanak ini, mereka cabut, mereka buku 3 bantal, terus lari balik ke Najran. Maka fail. Maka terbuktilah golongan-golongan Nasara mereka hanya ditipu oleh orang Yahudi untuk mengubah kitab mereka, iaitu mengatakan ada Allah, ayah, anak dan juga ibu ni. Pasal apa? Dalam ayat ini juga last sekali, di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun kembali dan Nabi Isa akan mengajar agama Islam. Nabi Isa akan meneruskan apa-apa tabligh Islam yang ditinggalkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu semua orang Nasara masuk Islam. Dia hanya bertempur dengan orang Yahudi untuk kiamat tadi. Maka Yahudi diketuai oleh Dajjal, dengan Islam bercampur dengan Nasara, bertempur dengan diketuai oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa, maka bertempur ketika itu. Itulah dunia kiamat akhir zaman nanti. Selesai malam. Malam ni Syekh Qadir kita bincang bab pertama apa tadi? Risalah. Bab risalah iaitu orang Nasara kata mana mungkin dia Nabi. Dah, Nabi kita lagi power bangsa Israel. Nabi kita kata daging unta adalah haram. Tiba-tiba Nabi baru ini kata Nabi daging unta halal. Dia katanya tu. Dia nak condemn. Dia katakan halal daging unta tadi, maka dia tak percaya dengan Nabi tadi, kerana Nabi buat syariat baru mengharamkan apa yang menghalalkan apa yang Allah haram bagi kacamata mereka. Maka Allah jawab persoalan mereka. Wahai orang Nasara, wahai Muhammad, bagi tahu orang Nasara, sebenarnya daging unta yang Allah haram, Allah tak haram, cuma Bani Israel, Nabi Yakub. Israel ini nama bagi Nabi Yakub. Israel mengharamkan Nabi unta ke daging unta kerana dia ada penyakit. Dia ada satu jenis penyakit, bila makan daging unta dia sakit. Ini dalam asbab. Maka nak cerita di sini ya, kalau kita berpantang luar asbab memang haram. Ingat kalau kita berpantang atas dasar luar asbab memang tak dibenarkan. Tetapi kalau kita berpantang dalam asbab ada penyakit ke, dibenarkan. Maka Nabi Yakub tadi ataupun Israel tadi, dia berpantang, dia mengharamkan daging unta untuk dia kerana apa? Kerana penyakit dia. Maka Allah ceritalah ayat dia, wahai, bagi tahu dia orang bahawasanya Israel bukan mengharamkan untuk seluruh bangsa Israel, tetapi untuk Nabi Yakub saja kerana dia penyakit dalam asbab. Maka terbatallah fitnah ataupun kesamaran oleh tentang risalah, tentang penghalalan dan pengharaman syariat yang dibuat oleh Nabi kita tadi. Pertama. Yang kedua, Kaabah kan? Pertukaran Kaabah. Pertukaran Kaabah. Dalam Al-Baqarah pun ada. Dia kata, dia condemn Nabi. Apa Nabi baru tu dia kata? Tengok Nabi, dia Kaabah pun tak ada. Dulu dia kata, duk tumpang Kaabah kita ya, Baitul Maqdis. Dia sekali dengan orang Nasara, orang Yahudi. Dia ni sengkit sangat lah, dia kata Nabi baru tu. Kaabah pun tak ada, berkiblatkan Kaabah kita saja. Tiba-tiba pindah Madinah tu, dia pindah Kaabah kiblat baru. Apa pasal ni? Maka Allah jawab persoalan mereka dalam surah Al-Imran juga, iaitu bagaimana? Wahai Muhammad, bagi tahu orang Nasara, sebenarnya Kaabah yang pertama ialah dibina di Mekah. Atuk kamu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail meninggikan fondasi Kaabah, berdoa di situ, berbagai-bagai amalan untuk memakmurkan Kaabah. Takkan kamu tak tahu benda ni? Maka terjawab persoalan kedua risalah tadi. Dan yang ketiga lah, saya cukup lagi tiga. Yang ketiga ni apa isu tadi? Yang ketiga isu dia kalah perang. Dia kata, mana mungkin seorang Nabi Allah,
Seorang Islam yang Allah suka dengan dia, tiba-tiba berperang dengan kafir kalah. Ini tak boleh jadi, dia kata. Mana mungkin Nabi semacam ini? Dia condemn Nabi kita. Maka Allah jawab, ini perang Uhud lah. Dalam perang Uhud, pada peringkat permulaan kita menang, tapi peringkat kedua kita kalah. Tapi sebelum itu perang Badar. Perang Badar kita menang besar. Perang Uhud, Allah cerita bab perang Uhud. Walau bagaimanapun, perang Uhud bukannya Allah kalah. Tetapi perang Uhud kalah. Kenapa? Kerana umat Islam langgar perintah Nabi. Nabi dah pesan dah kepada sahabat-sahabat semua, kalau kita menang perang macam mana pun, jangan bergerak daripada tempat duduk masing-masing. Ini arahan dia. Walau bagaimanapun, sahabat dah tengok dah. Sahabat tengok dah, musuh semua lari. Semua mati. Yang mati lah, yang lari-lari, yang mati-mati. Sahabat turun ke bawah. Dia turun ke bawah, dia bukan nak ambil harta untuk personal dia. Dia niat baik. Niat baik pun kalau tak ikut arahan Nabi, tak boleh. Jangan jadi hujah. Benda baik tak sama dengan Nabi, kita kata baik benda tu. Maka Allah kesan dia, sahabat-sahabat turun ke bawah, kutip barang-barang untuk bagi. Nabi bagi, bukan nak kepentingan dia. Maka ketika tentera musuh pusing ke belakang, pusing atas bukit tadi, dia panah balik yang turun ke bawah lagi. Maka bertempiaran lagi semua. Baik Nabi seorang duduk tunggu, ada sahabat-sahabat setia tu selain Nabi munafik lagi semua dah. Maka ketika itulah Allah ceritakan bab ini. Bukannya Allah tak tolong orang Islam, bukannya Allah tak tolong Nabi, tetapi isu utama di sini ialah sahabat tak ikut arahan Nabi. Walaupun dia nak baik macam mana pun, langgar perintah Nabi, tak ikut perintah Nabi, maka Allah disqualified dia punya amalan-amalan tersebut. Itulah dia punya di antara kesamaran dalam surah Al-Imran. Cuma saya tak sempat sentuh infak. Jihad dah ada tadi, infak belum lagi. Malam esok lah kot. Ustaz Ashan ada kan malam esok? Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi